Dua technician viral sebab kaki customer pot dalam kereta customer. Tengok ni. Tak kamera, ada muka. Abi kau. Aduh. Ini nila guys kita panggil. Jangan biarkan nila ni rosakkan susu sebelanga. Okay, ini masalah individual lah. Even in a close camera, tak ada kamera pun tak sepatutnya boleh buat macam tu lah kan. Kalau rasa macam kereta tu dah selalu masuk, cari jalan penyelesaian supaya kereta tu tak masuk. Simple je sifir dia. Itu je sifir dia. Kan, kalau rasa macam aduh kereta ni lagi kan. Contohlah kan. Cari penyelesaian, selesaikan terus supaya esok-esok dia tak datang dah. Itu lebih baik. Service center tu dah keluarkan statement dah pun. Mengatakan mereka berdua dah digantung tugas. Kita mengharapkan dan mendoakan bulan yang mulia ni, kita doakan mereka berdua diberi petunjuk dan hidayah. Okay. Dan kita doakan untuk kita, semoga kita dilindungi daripada berbuat sedemikian. Tak kisahlah waktu kita lapar ke, waktu kita stres ke kan. Cuba untuk macam saya cakap tadi, kalau dia dah selalu datang, cuba cari jalan penyelesaian sampai settle masalah tu. Kalau tak boleh settle, cuba untuk educate customer, explain what really happens. This is what we're gonna do. Ini yang kita akan buat. Okay. Dan kita kena monitor. Kalau benda tu mungkin berpanjangan, kita akan monitor dan kita akan cuba panjangkan. Resorting to mencarut maki-maki on camera is really totally uncalled for. Okay. Sekian. Assalamualaikum.